semua langkah wali kaya tuan, amalan ni mudah tuan semua, diamal oleh wali-wali. Ustaz nak cerita dia sikit tuan semua. Langkah wali ni tuan semua, guru ustaz almarhum tuan guru Haji Omar macam semua ni. Ustaz cerita betul, dia cerita. Masa dia duduk kat pondok, dia belajar pondok lah, depan dia pondok duduk, masa dia belajar duduk kat pondok, dia bangun pagi-pagi tegur buat, mari sekejap. Mari aku pitih RM5, RM5. Amu tak ada pitih Tok Guru. Allah, ada 12 sen. Apa tak adanya? Bawah batam mu. Ada RM5 tu. Dan bawah RM5. Tok Guru pun kan. Almarhum Tok Guru pergi buka. Masa Tok Guru amu muda lagi, kecil lagi. Dia angkat bantal ada betul RM5 tu semua. RM5. Tuan-tuan, tahun 50-an RM5 tu besar tu semua. Ustaz pernah hidup dalam yang mana hidup kat dunia ni, dekat dunia tu pernah duit 1 sen kita beli. Boleh beli lagi 1 sen. 1 sen 4 segi tu semua, 4 segi. British punya duit tu. Pernah lagi tu. Air batu seketul 1 sen tu semua. 1 sen. Kalau dapat 10 sen tu kira kalau pergi raya tu semua. Kalau pergi raya lah, dapat 50 sen tu memang betul. Misuk tu semua, misuk kita makan 13 sen ya. Misuk 13 sen. Nak beritahu dulu. Besar dulu, 13 sen macam RM3 tu. Tapi nak beritahu tuan guru macam tu. Lepas tu minggu depan pula, Umar, main duit aku RM50. Allah Tok Guru ambil mana piti RM50. Amu tak ada. Buah batam ada. Kita kata. Dia angkat buah batam tu ada RM50. RM50 tu semua. Nak beritahu. Inilah langkah-langkah wali kaya kalau tuan-tuan nak. Okey, tuan-tuan join pada hari Sabtu ni.